Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Amni Afifah, Kru TVPSS Kembali Channel melaporkan langsung dari Dewan Seri Bali SKTV. Tahukah anda program Nila merupakan ide kreatif untuk memupuk budaya dalam kalangan pelajar? Ingat, membaca jambatan ilmu dan ilmu kunci kejayaan. Melalui Nilam, kita bukan sahaja membaca tetapi juga merekod, memahami dan berkongsi ilmu daripada bahan yang dibaca. Antara bahan bacaan yang menarik yang boleh anda teroka ialah novel remaja, buku ilmiah dan banyak lagi. Anda juga boleh mengunjungi pusat sumber sekolah untuk mendapatkan bahan bacaan yang menarik. Kami bawakan khas untuk anda semua sempena program Nilam, Nadi Ilmu Amalan Membaca. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita hidupkan membaca sebagai amalan harian. Dan peruntungan pada hari ini kita nak tengok meningkat dan kita sambut cabaran yang tengah kita rasakan. Sekian laporan daripada saya, Nur Amni Afifah, Kru TVPSS Kembali Channel. Sehingga kita berjumpa di lain siaran. Bye!